Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Ashraf Zarif bin Farid Helmi. Saya sekolah di SK Sultan Omar. Ini ialah rumah binaan saya. Saya ada panggung wayang, tempat isi air hujan, kereta api dan kebun. Kebun ini mempunyai baja yang dibuat dengan sisa makanan. Di belakang rumah saya ada kandang kuda, lembu, kambing dan ayam. Di tepi kandang lembu dan kambing ada permainan cari jalan keluar. Selepas itu ada jalan yang boleh ke perigi. Di sebelah kiri pula ada akuarium dan kolam renang. Di depan rumah saya ada padang bola dan badminton. Jom masuk ke dalam. Saya menggunakan pintu automatik daripada barang lama saya. Ini televisyen untuk berehat. Bila keluar daripada pintu sebelah akan ada dapur. Dapur ini ada smoker dan furnace. Selepas itu ada kolam di bawah. Jom pergi ke rumah bawah tanah. Pula kat sini adalah tempat perlindungan saya. Saya membuat katil ini daripada bulu biri-biri yang bersih daripada kandang. Ini adalah bilik tidur saya. Saya boleh berehat di sini. Terdapat perlengkapan seperti baju, seluar dan senjata yang boleh membunuh penjahat. Di sini juga boleh berlindung daripada bencana alam atau banjir. Jom kita naik ke tingkat 2. Saya juga membuat tempat makan. Selepas itu saya membuat store untuk menyimpan barang. Akhir sekali saya juga membuat panel solar yang boleh menjana elektrik apabila tiada elektrik yang menggunakan cahaya matahari. Sekian, terima kasih.